Hai, Assalamualaikum, salam pengakap. Bersama saya, Aiman Teh, pengurusi Sekretariat Pengakap Kelana Negeri Pahang. Jadi korang, baru-baru ini kami baru sahaja menganjurkan satu program yang dinamakan Asas Batu Mula untuk lencana batu mula. Jadi, saya dengar ramai ahli-ahli pengakap yang terlepas nak menyertai program tersebut. Kami daripada Sekretariat Pengakap Kelana Negeri Pahang telah decide untuk kita anjurkan satu lagi program Asas Batu Mula, iaitu pada 20 hari bulan ni di daerah Maran. Kami buat di Pulapat, Jengke. So, mana-mana yang berhampiran dari daerah Jengke, dari daerah Jarantut, dari daerah Temelloh, dari daerah Bera, tidak lupa juga yang mana terlepas di daerah Kuantan baru ni, korang pun boleh join pada 20 hari bulan ni korang. So, kau nak tengok menarik tak menarik? Yang tak jauh lagi tu kau nak tengok menarik tak menarik program Asas Batu Mula ni? Kita akan tunjukkan flashback video. Jom kita tengok sama-sama. Ku tahu apa yang berada di minda hatimu berbelah bagi kiri kanan dah terkunci dan tergaring. Mengapa gila jika belum takdirnya? Apa kau saja? Biar berkali dipijak, ku haramkan untuk berganjang. Walau deras air merah ku redam, biar hancur buku lima, biar itu yang ku